Okey, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jejak tanah. Tu dia. Gila. Sofa mana sofa? Aku ni kan Akira. Okay, Assalamualaikum. Saya number one. Kita dah buat lebih kurang dia punya janggut, fitting balik dia punya fender, bonnet, grill. Ni nanti saya akan kemas kini, pakai balik dia punya cover. So tak nampak lah telus macam gitu kan. Kita try dulu janggut ni. Janggut ni saya boleh buat suka hati saya nak design macam mana. So kita try dulu yang macam ni. Tengok dia ngam ke tak ngam masa kita turun dengan tayar semua, dengan white body apa semua. So hari ni saya akan cabut balik semua sekali bahagian depan ni untuk kita keluarkan enjin. Sebab apa? Enjin nak kena cuci. Yang korang nak sangat tu saya kena cuci enjin. Hari Khamis saya akan buat wiring sebab ada satu follower saya, nama dia Ron, Uncle Ron. Dia memang pakar dalam wiring VTEC lah. So saya cakap kat dia, saya nakkan aircon tu balik, aircon digital, saya nak meter, lepas tu kacuk dan kahwinkan dashboard dengan yang ni. Memang nak masukkan dashboard original tapi nak pakai meter juga dan nak pakai aircon digital. So kena kahwinkan lah dashboard tu. Dia bawah tu dia terlampau kosong sangat. So saya nak buat macam kereta nampak padat lah, dengan ada konsol apa benda semua kan. So ngam-ngam tempat kaki duduk. Seat saya akan lowerkan sikit sebab saya tinggi, memang kena kepala. So bahagian pintu ni pun saya akan ubah suai sikit supaya nampak lebih moden. Saya nak letak, ada tempat letak tangan je lah. Mungkin ni saya letak satu motor yang tekan button tit 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 tit, power window. Tak adalah. Okey, kita cabut dulu semua. Lepas tu cuci enjin. Lepas tu saya akan sambung bahagian dalaman lantai yang sudah bocor-bocor. Okey, kita welding balik, tutup balik semua. Stay tune guys. So okay guys, saya punya workshop pun telah bersepah sangat dengan teruk sekali. Dah macam tongkang pecah. Apa, petang ni kan kita kemas balik. Okay, enjin telah dicucikannya. Lepas tu kita buka timing belt dia, water pump dia, belting semua, benda semua kita akan tukar. Lepas tu valve cover gasket, inlet manifold gasket. Lain saya tak bagai lah. Dia punya clutch performance punya lah. Kalau mana lama bagi tahu dia pakai clutch performance. So saya telah menambah baik lagi bahagian chassis dia punya tiang tengah ni. Kalau tidak, dia punya frame ni dia sangat meloyut-loyut, lembik nak mampus. Saya buat angle besi angle yang keras tu. So saya buat begini supaya dia ambil kau padat. So mungkin nanti saya nak tambah bar kat sini untuk jaga engine bay. Ni Faiz memang sukalah benda ni. Dia suka spray head cover Dodge VTEC besar. So saya pun tak pasti. Saya telah bertanyakan kepada Wan Kongo yang enjin ni sebenarnya VTEC kecil ke VTEC besar. So, bila dia tengok kat sini dia kata VTEC besar. Lepas tu bila saya tengokkan dia punya inlet dengan exhaust, dua-dua pun ada function VTEC. Yang saya Google, saya baca-baca, kalau VTEC kecil dia sini je ada function VTEC, sini tak ada. Betulkan saya kalau saya menyalahi undang-undang. So kalau VTEC besar, dua-dua dia kata. So lantak pi lah, kecil ke besar ke, yang penting kecil besar je aku tengok kau ni. Okey, Faiz, mulakan anda punya ni. Aku tak boleh kacau kau boleh. Dia tak bagi saya kacau. Dia suka spray cover gasket ni. Tengok dia spray dulu. Kau ajar aku tengah buat video, kau spray dulu. Jangan.
gelebus. Aku pergi beli lampu rumah lah nak tengok dalam ni. 40 tahun yang besi. Saya akan copy dia punya tulang lah, buat tulang lebih kurang. Boleh ingat ke lubang dia kecil-kecil je, dia ketuk. Aduh, tak rajuai mana ni. Jadi tukang besi pula aku tu lah. Okay guys, so sekarang enjin dah cuci seperti mana yang korang nak tu. Head cover pun dah cat. Nanti kita pasang yang last. Okay, sekarang kita tengah ikat mounting 4-4. Lepas tu kita akan fitting balik semua depan ni. Lepas tu bolehlah kita beralih kepada wiring belah dalam. Dalam tu saya akan cat anti rust balik semua. Mungkin nak cari checker plate lah Bais. Checker plate mana cari? Mungkin kita akan letak checker plate dalam tu. Baru nampak macam racing yang ganas. So stay tune. Drive shaft yang chain nonet tu dah masuk, knuckle dah masuk, lower arm dah masuk, absorber dah masuk. Saya pakai lower arm, drive shaft, knuckle adalah daripada Honda Accord ni. Masuk gitu. So lower arm dia panjang sedikit. Sekarang ni Faiz sedang adjust untuk letak caster punya ni. Caster punya batang ni dia ikat ke lower arm sana dan ikat ke lower arm sana. Anti roll bar pun kita nak pakai juga. Anti roll bar tu kita akan mengukurkannya nanti. Okey. Okay guys, inilah dia perasmian sebab dia dah lama dah dia awang-awangan. So kita nak bagi kaki dia jejak tanah. Mari kita telah ambil lagi satu jack, lagi satu jack. Nampaknya dia belum lagi bersedia untuk turun. Dia gayat dah lama dia tak turun. Tarik jack ke belakang. Okey, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jejak tanah. Tu dia. Sudah. So, untuk pengetahuan anda semua, ni belum lagi habis sebab kita akan jack balik nanti. Macam lowered dia guys. Naik tak? Sikit dia. Kita nak test dia jalan, tapi rasanya terlampau rendah sangat. Oil sump pun terlalu rendah. Sangkut apa? Oh, spring baru turun lah. Alright. So kita akan adjust balik ketinggian kereta ni sebab ni terlalu lowered sangat. Lepas tu dia punya caster tu terlalu rendah. Macam mana korang boleh nampak tu, tu mesti boleh sangkut ke bawah kan. Melainkan kereta ni kita bawa dia masuk sepang lah kan. Saya akan pasang aircon.
radiator, kipas besar. Lepas tu hari Khamis kita akan buat wiring. Kita akan adjust balik dia punya ni. Tengok 2 jari je mati ni macam. Alhamdulillah 4 jari lebih sikit. Kita akan buat balik ni caster ni bagi naik atas. Lepas tu yang terrobah tak masuk lagi. Mencabar juga. Janggut, main janggut. Alah mata ni. Cepatlah sikit. Mak ini kata naik atas. Memanglah insert tak betul-betul naik atas. Berapa jari tu? Gila. Sofa mana sofa? Aku ni kan Akira. Cuma nak. Okey, so saya rasa kemungkinan besar saya akan buat janggut baru. Tapi janggut ni okey tak? Ha? Okey. Tak, sebab ni Putra buat. Putra buat. Benda yang sangat rumit dan sangat, orang kata main job dia telah disiapkan dalam masa berapa lama? 2 minggu ada. Ha? Ni orang ni tak pernah terlibat langsung. 2 hari. So kau boleh pergi sana lah. So alhamdulillah enjin dah masuk dalam. Lower arm, lower disc brake depan, aircon yang paling penting, aircon, radiator. Benda yang sangat, orang kata, complicated untuk orang yang buat conversion engine. Termasuklah drive shaft kiri kanan tu. So kita boleh nampak ni dia punya camber agak positif. So kita akan sambung lagi esok, betulkan balik caster dan benda-benda minor yang lain. Tapi saya akan still buat video juga. Dan bahagian dalaman so tulang-tulang dia semua kita dah buat balik. Kita dah tampal-tampal. Dan lepas ni saya akan tampal soundproofing kat bawah ni, supaya bila langgar air tu tak terasa lah. So okay, dengan itu part yang paling merumitkan telah kita settle. So kalau korang nak tengok, nak follow, tengok video yang daripada saya beli kereta itu. Setiap hari saya ada post sampailah kini hari, part-part video. Dan lepas ni kita akan update lagi semualah benda-benda yang lain. Tapi tu tak besar lah job dia, kecil-kecil je. Raiba Auto. Thank you so much for watching Raiba Auto Wag the Corner.